Ambo rasa nak bagi separuh gaji ambo dia. Hi guys, Rasha here. So hari ni Rasha nak pergi interview kita punya seller-seller dekat sini. Tak semualah tapi separuh. Sebab Rasha nak tanya mereka apa perasaan mereka kalau customer buat perangai dengan mereka. Ada tak sikap-sikap yang terpuji yang buatkan mereka rasa sayang ketat-ketat dekat customer tu. Jom. Okay, so Rasha tanya kat Syafa. Kalau contoh customer tu, dia mai bezakan cash dengan ansuran. Maksudnya dia suka compare lah. Dia cakap kalau ansuran ni akan ada interest. Tapi kalau cash ni, dia beli lagi murah daripada ansuran. So, apa pendapat Kak Syafa kalau pasal customer macam ni? Saya dah jumpa banyak jenis ni. Tu no. Tak ada duit. Lepas tu nak compare-compare pula. Lain kali, kalau tak ada duit, nak beli cash, buat ansuran. Tapi, kalau hang nak compare-compare macam tu, hang tak payah beli. Oh, itulah dah. Okay, so soalan yang kedua untuk hang. Kalau contoh customer tu, dia apply dengan hang dan secara tiba-tiba dia lulus. Lepas tu, esok tu pula, dia duk kata kat hang, kata dia tak jadi nak ambil phone yang dia apply tu. So, perasaan hang apa? Oh ni sekarang nak buat semakan nama je lah. Hampa ni kalau tak mau apply je duk menyusahkan seller.